Assalamualaikum. Hai murid-murid, bertemu lagi kita dalam teknik menulis ulasan. Pada hari ini kita akan menulis ulasan berdasarkan bahan grafik. Pada hari ini, cikgu nak teruskan dengan teknik menulis ulasan dalam satu perenggan lengkap. Murid-murid boleh perhatikan apa yang telah disediakan oleh guru dalam gambar. Yang pertama, kegiatan ekonomi berasaskan bahan terbuang. Ini adalah tajuk tentang ulasan kita pada hari ini. Murid-murid perhatikan pada gambar tersebut. Yang pertama, gambar berkaitan tong kita semula pandai. Yang kedua, produk kita semula iaitu beg tangan. Di samping ada produk-produk lain. Yang ketiga, tentang menanam teknologi tentang tenaga. Maksudnya benda-benda ni kita boleh menjadikan sebagai tenaga. Yang terakhir berkaitan dengan pertanian iaitu pengomposan, itu baja. Okey, daripada bahan ini dia merupakan isi yang tersurat. Sekarang kita tengok bagaimana untuk menulis ulasan. Murid-murid boleh mula menulis, kemudian cikgu akan menunjukkan teknik menulis ulasan yang betul. Okey, baik. Murid-murid dah boleh menulis apa yang isi tersirat. Okey, ini adalah ulasan lengkap. Yang pertama, kita perlu menulis apa yang diperlukan untuk ulasan tersebut. Maksud kita nak menerangkan apakah tajuk utama. Gambar menunjukkan kegiatan ekonomi berasaskan bahan terbuang. Kegiatan ekonomi ini boleh dihasilkan melalui aktiviti kita semula. Hal ini boleh menambahkan pendapatan melalui jualan bahan kita semula dan mengurangkan kos pelupusan sisa. Selain itu, kegiatan ekonomi berasaskan bahan terbuang juga boleh menjana tenaga baharu kerana dapat mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Akhir sekali, penghasilan baja kompos daripada sisa buangan mampu mengurangkan kos pembelian baja kimia di samping menyokong pertanian lestari. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi berasaskan bahan terbuang perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat agar ekonomi negara mapan. Berdasarkan ulasan ini, murid-murid boleh dapat melihat ayat yang pertama berkaitan penerangan. Apa yang kita nak masukkan dalam ulasan itu berkaitan tajuk utama. Tulisan yang berwarna merah adalah isi ataupun isi tersurat yang kita boleh ambil daripada gambar yang ditunjukkan. Manakala tulisan berwarna biru adalah isi tersirat. Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham apa yang perlu ditulis dalam ulasan lengkap. Ulasan perlu ada satu perenggan dan di akhir sekali kita kaitkan kesimpulan dengan kegiatan ekonomi. Okay, cikgu harap murid-murid boleh faham teknik menulis ulasan yang betul. Okay, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Nantikan video seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.